Match day Hari Perlawanan, hari yang sangat penting untuk Harimau Malaya, kelayakan Piala Asia berdepan Vietnam yang dah lama kita tak kalahkan. Kat Bukit Jalil pun last menang lama jugalah. So ni aku daripada office menuju ke kereta dan terus ke Stadium Bukit Jalil lah. Semoga ada kemanisan di hujung video ni. Semoga kita dapat celebrate kemenangan Malaysia. Malaysia berwajah baru, Harimau Malaya berwajah baru. Ada perisa Latin sikit, 100% Malaysia. Jadi jom kita bergerak ke stadium. Dah sampai, sekarang pukul 4.11. Crowd menggalakkan. Aku datang ni pun parking banyak dah penuh. Berbeza aku rasa dengan masa aku datang game MU. Time-time macam ni mungkin tak ramai sangat, belum crowded habis lagi. Especially kalau kita nak ambil kira masa MU hari tu campur dengan ada daripada Indonesia, daripada Thailand, Singapore. So ini fully Malaysia. Parking banyak dah penuh dan agak jam juga aku datang tadi. So encouraging, menggalakkan. Aku suka. Dan sekarang dah sampai masa untuk kita tukar baju. Takkanlah nak pakai t-shirt je kan. So kita nak tukar pakai jersey. Dan lepas tu kita relax jap, mungkin minum kopi, makan ke apa betul, baru kita masuk. Baju dah tukar, tengah ambil mood. Tak sabar ke Malaysia. Sekarang dah lain sikit. Dia ada ni sponsor Puma. Kalau dulu tak ada, biasa Nike pun tak pernah ada. Nah, Puma ni okey lah, tunjuk kan. Nah, ni baru betul. Hari tu game MU tak banyak pagar macam ni. Yang jadi besar-besar tu. Ni sepatutnya dia ada banyak gate macam ni, barulah senang orang nak masuk, barulah nak check pun senang. MU itu dua pagar je. Satu lagi peningkatan yang bagus aku rasa adalah ini. Dulu tak banyak toilet membudah alih ni. Dulu kena tahan kencing apa semua nak masuk dalam stadium baru boleh, atau pergi kat masjid yang dekat LRT tu batu panjang. So this is good. Apa lu? As usual lah, makanan-makanan, tongmo, air balang, kerupuk. Dia makin meriah lah. Ada satu time dulu kosong gila, macam tak banyak makanan. Tapi sekarang wih, gila. Bateri di plan punya. Buat nanti tak nanti debut. So sekarang dah pukul 6. Dah boleh lah pelan-pelan beratur nak masuk stadium. Ke belum tak tahu lah. Tapi dah jumpa member tadi, dapat ke Park Sound. Nice. Right, dah masuk. Aku dengar ada kemungkinan dalam 65,000 yang akan turun malam ni. So kita doakan penuh dan pulang dengan gembira. So kali ni aku dapat tempat duduk 111. Kalau aku 112, 113. Masa tak best dia kena tukar. Aku sebenarnya dah duduk, tapi tadi aku buka page Instagram FAM, macam ada booth Puma. So nak tengok
Yang ada, aku tadi pergi Go Ball. So nak tengok Puma. Jom. Ini bola. Kalau benda jersey. So ni kalau saya ambil gambar, lepas tu post, tag, kita boleh redeem. Yes. Dia dekat mana? Sini? Mana-mana yang ada? Okay. Okay. Okay, kita cuba. Kalau kita pakai jersey Nike, kita cuba. So aku dah ambil gambar. Now jom kita tengok kalau redeem dapat apa. So just tekan. Ya, tekan. So dapat kipas. Dapat kipas. Okay, thank you. Dapat kipas je. Okay lah, jalan panas. Okay, jalan-jalan dah, solat dah. Now kita ke tempat duduk menunggu perlawanan. Let's go. Dalam PCMC ataupun CBS t-me-alc.com. Nombor 7, nombor 9, Major Davis, Number 16, nombor 16, Shihan Hasmi, number 19. Ladies and gentlemen, your host. Satu masa depan, besok host,